urut macam ni, insya-Allah lutut yang ada masalah kat depan ni tadi pun akan lega dan kita boleh selesaikan beberapa masalah sakit. Sakit yang pertama yang suka kram, yang ada masalah sakit tumit. Kalau orang yang sangat tegang, kita urut macam ni. Kalau tak, dia akan rasa sakit. Jadi urut, mula-mula kita urut di bahagian tengah dulu. Urut berapa kali? 8 kali ke 10 kali. Yang pertama slow, okey, baru tekan stage yang kedua. Stage ketiga, alright. Lepas tu stage keempat, alright, tekan. Mesti tekan tengah-tengah ni tadi, boleh nampak ya urat ni bergerak. Lepas tu pusing kiri dan kanan. Sini lepas kita dah urut sini sebanyak 8 ke 10 kali, kita pusingkan sedikit kaki dia, kita urut guna ibu jari kita di bahagian side kiri. Oh, sini kalau urut, kita boleh rasa walau orang ni tadi banyak angin, dia boleh rasa ketul-ketul, tuk 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 tuk. Ni macam Amoy ni tadi ya. Oh, nampak dia punya ketul tu. Buk buk buk, boleh nampak tau. Kalau kata boleh dak zoom sikit, nampak tak urat tu bergerak. Nampak dia punya banyaknya angin dekat sini ya. Urat yang bersimpun-bersimpun ni, urut dekat sini sebanyak berapa kali? 8 ke 10 kali. Lagi banyak, lagi bagus. Lepas tu kita urut sebelah sisi dalam. Okey, ni kita panggil sisi dalam, ini kita panggil sisi luar. Okey, tekan sini. Sama juga. And then pusing ke bawah. Okey, kalau kita urut macam ni, insya-Allah lutut yang ada masalah kat depan ni tadi pun akan lega dan kita boleh selesaikan beberapa masalah sakit. Sakit yang pertama yang suka kram, yang ada masalah sakit tumit. Dan insya-Allah kalau kita urut bahagian betis ni, beberapa masalah sakit kaki tadi boleh hilang. Yang pertama masalah sakit lutut, yang kedua masalah kram, yang ketiga masalah sakit yang di bahagian tumit. Okey, and then yang keempat masalah sakit yang selalu lenguh-lenguh di bahagian betis. Kalau urut macam ni, insya-Allah. Okey, jadi kita buat kupu-kupu pula. Okey, kenapa kita kena buat kupu-kupu? Kita keluarkan urat yang masalah bengkak-bengkak ni tadi. Kita pecahkan angin-angin dia dulu. Marilah singgah ke kedai kita berhadapan dengan Maiden Meru Ipoh Perak, bersebelahan dengan nasi kandar di Naina. Saya ingatkan lagi sekali sebelum datang, halo-halo dulu. Jangan terus walk in. Kalau walk in, saya risau kita punya terapis tengah buat urutan, tiba-tiba dah penuh. Jadi tak dapatlah kita nak tolong anda yang ada masalah sakit-sakit yang saya cakap.